Assalamualaikum geng, kembali lagi bersama Ayat Ceria. Okay, hari ni aku nak ambil gitar daripada Joe Bajet Gitar Jalan Reko. Disebabkan aku hadiahkan Alip hari tu gitar aku dekat dia sebabkan dia masuk B-Stage. Dan video dia kalau kita upload je mesti viral. Apa-apa Alip masuk B-Stage semua viral kan. Sebabkan tu Joe Bajet Gitar nak hadiahkan aku juga satu gitar. Jom, let's go. Hai Joe. Lama tak jumpa. Ya. How are you? Wow, very good, very good. Inilah gitarnya yang Joe nak bagi tu, nampak? Okay. Tengok Joe nak demo. Ini bunyi biasa. Bunyi pertama. Bunyi kedua. Bunyi ketiga. Tiga jenis bunyi dan dia boleh sambung handphone. Banyak betul ni. Sebenarnya geng, dulu aku first beli gitar kat sini. Gitar yang aku hadiah kat Alip tu kan, aku beli masa tahun 2022 bulan 4. Macam aku cakap dalam video sebelum ni, gitar tu pernah masuk air hujan tapi elok balik. Alip selalu pinjam je gitar tu. Lepas tu lalas dia masuk B-Stage je, aku terus hadiahkan gitar kat dia. Itu gitar yang pertama aku beli dekat Joe Bajet Gitar. Lepas tu aku pakai bulan 4 tu sampai bulan 10 birthday aku tahun yang sama 2022. Family aku hadiahkan satu lagi gitar Joe Bajet Gitar juga. Dia orang datang senyap-senyap kat sini beli hadiahkan aku untuk aku birthday. Lepas tu aku pun ada dua gitar sebab tu gitar hitam tu Alip selalu pinjam. Lalas gitar tu tahun ni dia masuk B-Stage aku bagi dia terus. Tiba kan sebabkan video tu viral, Joe nak hadiahkan aku satu gitar lagi. Memang nice lah. Gitar ni kau tengok memang ada speaker dalam dia. Lepas tu ada reverb, ada delay dan boleh bluetooth lagu juga. Saya pasang. Dah pasang betul. So, tak payah cucuk speaker. Okay. So, senang. You tak payah tiap-tiap hari keluarkan speaker, cucuk sini, cucuk sana. Sampai kursi on, jalan. Lagu favorite lagu favorite. Okay, dia boleh buat macam ni ya. Okay, dia boleh masuk drum. Masuk drum. Sambil ada drum kan, sambil ada beat, kau orang boleh jamming sekali. Yeah. Saya jam sekali. You boleh jamming dengan dia, boleh practice lagu. So saya suruh buat gitar ni lagi seronok main daripada yang biasa lah. Itu dia function dia. Kiranya dekat aku dah ada 3 gitar. Satu gitar daripada yang aku bagi Alip. Gitar kedua pula yang aku pakai sekarang ni untuk basking. Itulah hadiah daripada family aku. Ini gitar ketiga. Tiga-tiga gitar ni daripada Joe Bajet Gitar Jalan Reko. Dan tiga-tiga gitar dia memang ada speaker dalam, ada reverb, ada bluetooth. Dan kau boleh charge type C. Tak payah pakai bateri, pakai buang. Tak payah beli bateri lah. Ini bukan kita nak buat video promote gitar. Ini kita buat video disebabkan Joe tengok video viral tu dia bagi hadiah ni. Itu niatnya. Niat dia sebab nak terima kasih kat Joe. Thank you. Itu aja. Saya pun nervous sangat ni. Nak main. Joe main power sangat. Saya main tak macam ni. You lagi power. Ni chorus. Saya habiskan lebih daripada 3 tahun untuk sebatikan elektronik dengan kayu ini, kayu tong ni, tong kayu ni. Maksudnya kayu dengan elektronik dia matching. So itulah. Sekarang bunyi dia ultimate bunyi lah. Lagi sedap tau. Gitar ni bunyi dia lagi sedap pada dua gitar yang aku sebelum ni. Sekarang ultimate bunyi lah. Ultimate bunyi. Nice lah. Thank you Joe, thank you. Ingat tau. Ada logo Joe. Dulu Joe kata gitar ni gitar magic. Ya, gitar magic. Gitar sihir. Ya, sikit. Sekarang magic lah. Sekarang magic. Okay, thank you. Thank you kerana dia. Nanti saya setting sikit lagi. Setting sikit. Jadi kalau korang nak dapat bajet gitar, memang gitar dia pun sedap, harga dia bajet, korang datang ke sini Jalan Reko.
Jom baca kita jalan ikut. Ni bukan video nak promote Harga beginner, tapi teknologi dia canggih macam profesional. Betul? Kalau korang lepak mamak kan, tak payah pakai speaker. Dia dah bunyi dia dah kuat dah. Korang lepak ramai-ramai boleh jamming kali. Kau tengok video Alip jamming bersama peserta-peserta roket Bestial Rocket Full. Tengok, Alip dengan kita seorang kan semua boleh nyanyi sama-sama dekat dia punya campus Bistage. Okay, kalau you orang tanya saya ini apa kayu kan? Kayu ajaib. Magic. Ini kayu top secret saya. Alright, thank you Jo. Okay, thank you. Ada masa nanti kita jumpa lagi Okay. Inilah pemberian daripada Jo disebabkan hadiahkan untuk Alip sebab masuk Bistage aku dapat ni. Dapat rezeki tak salah jalan kan. Dan korang kalau minat boleh jumpa Jo kita, datang kat sini. Jo, baju kita Jalan Riko. Ya, akan dapat bunyi specialnya. Memang kita kat sini semua bunyi ajaib. Kau takkan dapat kat mana-mana, serius memang takkan dapat kat mana-mana. Kalau kau pergi tempat lain kan, mana ada yang macam ni. Harga pun memang bajet. Kau boleh, nanti kalau kau nak nombor dia pun aku boleh letak nombor dia. Nombor Jo nanti. Kau boleh DM dia, harga memang betul-betul bajet kita. Alright Jo. Okay. Kita jumpa di next video. Okay, thank you. Bye. Thank you.